Assalamualaikum and hi guys, welcome to my YouTube channel. Selamat datang kepada anda yang akan mengikuti hari-hari ini. Najlah. Sekarang berapa bulan ni? 25 bulan. Sehari selepas kawan saya kahwin. Nanti vlog tu ada, cuma lambat sikit. Kita orang kat Cowboy saja cuci mata sebelum balik esok. Lah beberapa minit, tengoklah hasil. Ini semua Fatimah punya. Habis 180. Oh boy. Pergi. Okey. Hatiku hancur. Okey. Kita nak pergi cari tempat lagi satu. Dua. Tempat tadi penuh. Belum lagi. Suara awak tak sedap macam suara saya. Saya kan artis. Saya karaoke, kita pergi makan. Pergi makan mama. Tak rakam. Sekarang kita nak balik. Ya, kau memang main benci tengah jalan ke? Awak dia berada di mana? Kuantan. Kita pergi food fest dekat Majlis Perbandaran Masjid Bandaraya Kuantan. Cantik lagi. Nak tu Didi. Nak sopa-sopa. Kita dah balik guys. Nak buat Cowboy haul. Apa yang kita beli secara pantas dan tangkas dekat Cowboy. Jajan semua. Kita dah beli ni Kabuki seaweed. Kita ada potato dua. Ni ada dua. Dua ke tiga? Yang tu dua. Ini dua. Satu dah habis dah dekat dalam kereta. Miau. Ui, bepang. Lupa. Coklat. Ini yang Maruko baby. Telinga kecil lah. Oro. Tiba bangkit. Dan Maggi. Ada satu jajan ni. Koko. Dan kita je haul Cowboy kita untuk kali ini. Walaupun beda DIY, tapi isinya Cowboy. Lepas tu kita orang ada pergi Sanimak tadi. Jadi kita akan balik esok di waktu pagi. Terima kasih dah menonton video ni sampai habis. Tengok kita shopping Cowboy, tengok kita jalan-jalan, tengok kita bersama-sama sampai ke akhir video. Itu saja daripada saya. Bye-bye. Dah lama tak buat outro ni. Keep spreading love. Bye. Kita dah makan kat dalam kereta. Ni gula-gula jelly ni. Ni. So aku nak review satu sebab kita dah makan tadi. Sedap gila. Kita dah makan kat dalam kereta. I wonder review satu. Kat sini ada nas dengan strawberry.